Kita bukan nak tinggalkan kampung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Dr. Maliki. Hari ini saya berada di rumah keluarga yang istimewa untuk saya, iaitu Kak Yun. Kak Yun Abu Hassan. Nama penuhnya apa, Kak? Asia Abu Hassan. Asia Abu Hassan. Inilah tempat saya di Parit Seri Menanti. Tapi keserupan raja masa tu, ya, saya duduk di rumah Kak Un, Kak Saunah, Hajah Saunah Abu Hassan, arwah. Dan suami dia, Tuan Haji Fazil Rashid. Jadi, Parit Raja dah jadi tempat untuk saya berpeleseran lah masa tu. Makan mi bandung, main mandi sungai. Dan yang paling penting, sepanjang saya belajar tingkatan 6 bawah dan tingkatan 6 atas inilah Kak Un dan Abang Fazil ni bagi saya kerja sambilan masukkan tanah dalam polybag. Dan bila saya dapat tahu daripada Cikgu Saleh bahawa Kak Yun sekarang dalam keadaan kurang sihat, jadi saya datang ni sambil nak kenalkan isteri saya, kan, nanti nak bawa anak-anak. Tapi yang penting saya nak menziarahi ahli keluarga lah, ya. Terima kasihlah, Kak. Saya mudah-mudahan awak doakan akak sihat, terus sihat macam ni, insya-Allah lah. Sebab Abang Fazil dengan Kak Un datang pada tempat yang betul saya perlukan orang masa tu. Nak balik ke kampung, kerana setengah orang guna perkataan dia ni orang luar. Perkataan orang luar ni sebenarnya bagi orang seperti saya, bukan saya seorang, pedih sangat. Sebab kita bukan nak tinggalkan kampung kita, terpaksa berjuang. Dan setiap perjuangan tu ada orang yang sokong kita.